Tak ada kotak lah? Tak ada kotak? Oh yo, hujan tau. Tak rosak hujan? Hujan lah. Dia cakap hujan tak ada rosak. Hello guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat satu video pendek. Aku pun tak tahu video ni pendek ke panjang ke, berkenaan tentang Lalamove. Ada yang dah tahu pasal Lalamove dan ada yang tak tahulah pasal Lalamove. Aku buat ni pun sebab ramai yang tanya aku Lalamove ni apa, hantar barang apa semua kan. Jadi hari ni aku ada ambil satu job. Aku tak boleh tunjuk masa starting sebab job dekat Keluang ni berapa nak rancak lah. Jadi kalau aku nak buat video daripada starting tu, aku ambil order tu memang payah sikit kalau dekat Keluang ni. Aku kena ambil dulu order, baru aku boleh tunjuk lah. Ni macam gini order dia. Okay, Lalamove ni dia ambil semua barang tu, dan dia ada banyak kategori, pada motor, kereta, pickup, van dan lori lah. Lori pun ada beberapa kategori. Macam dia punya tan kot. Tan ke dia ikut tan ke ikut tayar. Kalau untuk lori aku pun tak pasti, tapi memang ada dia punya kategori untuk lori. Jadi customer, kalau korang nak hantar barang, korang kena tengok dulu barang korang tu macam mana, sesuai tak barang ni kau nak pakai pickup ataupun Hilux lah, senang cerita Hilux. Kalau tak sesuai pakai Hilux, kau kena order van. Kalau tak sesuai van, kau kena order lori lah, macam tu. Jadi tadi aku dah call customer. Kebiasaannya kalau kau dapat order, tolong yang mana baru nak buat Lalamove kan, kalau kau dapat order, kau tolong call dulu customer. Aku dah tanya angkat barang apa semua. Jadi barang tu memang boleh naik untuk pickup. Okay, sekarang ni aku bawa pickup lah ataupun Hilux. Jadi kita nak on the way ke sana. Barangan dia Chiller tak hilap aku, Chiller. Okay, ni alamat dia daripada TSI hantar ke Taman Seri Tengah. Okay, ni alamat dia. Minyak pun dah tak ada lah tu. Jadi memandangkan hari ni aku buat vlog, minyak ada naik 3 sen. Celaka masa dia turun aku tak gisi, masa dia naik aku nak gisi. Ni lah bengong. Okay, jom kita drive, buat kerja. Apa-apa pun mulakan dengan bismillah. Okay, so sekarang kita dah on the way ke alamat, ke TSI ataupun Taman Seri Impian. Tapi aku rasa korang tak berapa nampak kot jalan. Aku rasa korang nampak steering je ni. Okay, tapi tak apalah. Ni kita ambil barang, berkenaan tentang Lalamove. Okay, aku nak borak sikit lah. Barang apa yang kita ambil. Kita bukan hantar parcel tau, macam Shopee ke, macam PJNT ke. Bukan. Kita ambil barang yang korang order. Contoh korang nak hantar peti ais, korang nak hantar dekat rumah mak kau, contoh kan. Daripada Keluang, rumah mak kau dekat Batu Pahat. Kau order lah Lalamove. Bila kau order Lalamove, kau order pukul 1, nanti order tu akan masuk. Yang driver ni dia akan ambil lah order kau. Siapa yang ambil order kau, dia ambil hari tu, masa tu, dia akan terus hantar pergi ke lokasi yang kau nak lah. Dia punya segi bayaran dia, kau kena check atau kau kena usah lah dekat Lalamove punya apps. Kau nak hantar apa? Contoh, kau nak pindah rumah, kau tahu rumah kau barang banyak, kau order Lalamove. Tapi kau order lori, jangan kau order pickup pula. Memang tak boleh lah, memang payah lah. Dia macam tu. Kalau yang baru-baru ni kau tengok ada yang viral pakai Azia tu kan, yang dia sumbat barang-barang dia sampai tinggi dekat bumbung dia tu, Azia merah tu. Jangan jadi macam tu. Kadang-kadang customer dia tak berapa nak tahu sangat tau. Dia pun rasa ini barang ni lepas je aku pakai pickup ni. Itu dia punya rasa lah. Sekali kita datang, kau ni macam mana? Ni polis nampak pun aku kena saman. Apa-apa pun kalau dekat Lalamove, aku punya nasihat kalau korang nak buat, pada yang nak bau, yang nak cuba-cuba buat apa semua, kalau boleh lepas kau ambil order, kau call dulu customer. Kau tanya dia, ini barang apa kau nak bawa. Macam tu. Jadi aku nak isi minyak tu. Okay, minyak pun dah memang dah sengket lah minyak aku. Jadi isi, baru kita pergi ke lokasi
dan settlekan kerja. Okay. So kita dah settle isi minyak. Kita terus pergi ke destinasi. Aku on flow. Nanti dah sampai ke lokasi baru aku on balik lah. Kita dah sampai ke destinasi. Tak ada kotak lah? Tak ada kotak? Oh yo, hujan tau. Tak rosak hujan? Hujan eh? Dia cakap hujan tak ada rosak. Jom. Okay. Kiri boskan. Angkat. Hujan tinggal lah bang. Lagi mau makan. Sudah share apa nih? Boleh ke macam ni? Tak rosak lah? Tak ada rosak. Ini sudah rosak lah. Oh ni dah rosak? Ini mau pakai tali ya? Mau. Ini Oh ni mau repair. Ini mau repair. Ah. Dia sudah jual sama customer tapi ada rosak. Pulang balik dia sudah pulang duit. Oh. Rosak ke tak rosak ke janji sampai sana kata. Oh itu macam ada cakap? Kalau awal laju pun tak apa. okey, ya bos. Awak kena satu tali sini kan? Ah. Dia kena tadak kuat sini ya. Tadi boleh sorry. Ini sini. Oh you datang sana ya? Dia pernah kedai nak sana. Tadi yang saya pergi. Okey. Kedai itu macam saya kaya punya kedai. Oh sana pun hantar kedai punya? Ini tu hari dia jual sini kedai. Oh. Tapi dah okey, sudah pulang balik. Oh. Dia punya kedai memang agak batu empat repair. Oh dia punya kedai? Dia punya kedai. Oh okey. Oh macam-macam. Ini nak hantar dekat dia punya kedai lah ni. Yang tadi call I siapa? You call lah? Oh. Tadi dia bodoh masuk kereta mana ada muat kereta tadi. Kenapa? Tadi masuk kita dia nak bawa ke kereta. Oh tadi? Tadi. Oh. Dah masuk, separuh luar separuh dalam. Ni siapa yang bayar? Dia bayar nanti sama. Dia bayar sana? Itu dia punya. Okey. Itu masih tolong kau dah lama. So macam inilah kau nak buat Lala Move. Sebelum apa-apa kena check dulu lah selamat ke tak kau nak bergerak. Macam ni aku dah goyang-goyang elok, tak ada masalah. Dah. Kita gerak balik ke Batu Empat untuk hantar barang ni. Kita dah pick up. So sekarang kita kena hantar balik. Okay. Jadi kita dah bagi ke sini kan. Dah settle. Kita kena pergi ke sini pula. Taman Seri Tengah. Ni apa ni? Ni kita dah settle. Kau kena slide tiba dulu.
Lepas tu bawa pergi ke tempat dia. Nama si tengah. Easy boy. Maknanya kena patah balik kan? 15km, 15km. Pergi balik 30km. Dapat lebih kurang RM35 lebih kurang. Betul tak? Mana lah? RM30. RM30. Ni apa ni? Sampai mana? Sabar lah. RM30. Siap dah tolak semua. Dalam move dia punya charge semua. Jadi dah RM27. Macam gitulah kau punya income. Okay. Dah, jom pergi ke sana. On waste. Lepas tu kan, satu lagi benda aku nak pesan kan. Macam kau angkat-angkat barang ni, okay, kau nak kena tahu cara-cara kau nak ikat. Kau nak kena susun barang-barang tu supaya dia selamat lah, kan. Barang tu selamat. Dan juga pengguna jalan raya yang lain pun selamat lah, kan. Tak nak lah isu sampai jatuh. Macam Azia Merah tu, barai. Jadi ni tadi tu yang aku tanya, ni peti ais rosak ke ataupun boleh hidup lagi? Dia kata rosak. Rosak aku bantaikan macam gini. Ikutkan kalau peti ais kau tak boleh buat macam gini tau. Kau tak boleh nak condong-condongkan macam ni. Tak boleh. Kau nak kena tegak. Cara ikat ni pun kau kena daripada atas, baru dia selamat lah. Kalau peti ais baru siap dengan kotak, lagi okey, lagi senang kau buat kerja. Kalau macam gini dia kata rosak, okey, senang. Kau condongkan je macam itu. Kalau dia kata peti ais ni masih elok, pening juga aku. Tinggi bai. Peti ais ni dah kira tinggi lah. Alhamdulillah lah, senang kerja. Macam tu. Okey. Banyak lagi barang lain pun banyak lagi. Tak semestinya peti ais je. Dan alhamdulillah lah, tadi ramai orang, tak ada lah kau pisang. Sebab benda-benda macam ni berat. Kalau kau berdua ke apa ke, oi, patah pinggang kan. Kadang penat ke buat. Tapi yang seronoknya kita berjalan-jalan lah, kan. Driver, nama pun driver, jalan-jalan lah dalam kereta. Syok kan. Okay, jadi kita dah sampai. Itu kot kedai dia. Tapi mana tahu orang ni. Hello. Ni yang licin ni. Boy, ni orang mana? Mana? Orang? Tak ada? Tak ada. Dia ada dalam ah? Ada lah? Masuk dalam ke? Ya, belangkah. Okay, boleh buka dulu. Ni buka. Oh. Kalau baca Ya. Burau. Bismillah. Angkat. Tegakkan dulu. Boleh.
RM35 2 sen. Suin. Ada kecil ah? Air tak ada kecil ah? Surang kan? RM32 2 sen. 30. RM32. RM35. 25. Ha. Ini pegang mereka. Nanti saya bawa. Okey. So, sino lo teman? Ada ah? Okey. Thank you. Kena ambil gambar tu. Hantar report tu. Settle. Alright. Okay, bos, thank you ah. Dah settle satu kerja. Jadi dia macam tu je lah. So kat sini dia suruh bagi feedback. Bagi je lah feedback. Dah settle. Syahid. Okey, kau tengok tadi dia bagi aku berapa. Ni yang dah settle punya. Dia dapat, aku dapat RM27.60. So kalau ada sen-sen tu kau ambil lah. Kau minta je customer sen-sen tu. Okey, sebab kita pun kena charge juga, kan? Jadi kena ambil. Okey, jadi inilah yang aku dapat. Dan dia akan tolak dekat kita punya wallet. Okey, bila kita dah settle, dia terus tolak dekat kita punya wallet. Okey. So dia tadi ambil RM7 kan. Lebih kurang RM7 dia ambil. Okey, harga RM35.2 sen. Dia tolak RM7.60. Okey, kita dapat RM27.60 sen. Tak tahu lah korang nampak ke tak. Okey, jadi dia dah siap tolak dekat kita punya wallet. Jadi macam tu je lah kita punya Lalamove untuk hari ni. Okey, so sampai kat sini saja kita punya vlog untuk yang ni. Okey, untuk Lalamove. Kepada korang yang nak tahu lebih lanjut berkenaan tentang Lalamove, korang boleh komen lah, boleh bagi tahu aku. InsyaAllah mana yang aku tahu, aku akan bagi tahulah. Ni berdasarkan apa yang aku tahu, sebab aku buat kan. Okey, jadi kita akan berjumpa di next video yang akan datang. Sorry kalau video tak apa nak ngam, tak apa nak cantik. Okey, jom. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Okay. Assalamualaikum. Bye bye. Wacau.